Sidang Jumaat yang dikasihi, untuk membentuk keluarga bahagia yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, ibu bapa berperanan sebagai pemimpin utama membentuk jati diri anak-anak sejak kecil. Rumah tangga ialah institusi terawal pendidikan yang mencorakkan akidah dan akhlak. Pendidikan Islam tidak harus disempitkan pada kecemerlangan akademik semata-mata, bahkan harus bermula dengan mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta penghayatan nilai tauhid. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana yang menitik beratkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran hidup dengan kekuatan dalaman dan bergantungan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Pada masa yang sama, masyarakat sedang menyaksikan pelbagai krisis kekeluargaan yang menjejaskan keharmonian rumah tangga, seperti peningkatan kes penceraian, penderaan kanak-kanak serta tekanan hidup. Untuk menangani cabaran ini, jadikanlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin keluarga sebagai tauladan. Menurut riwayat Imam Bukhari, ketika ditanya tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, isteri baginda yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya dalam urusan rumah tangga, dan apabila masuk waktu solat, baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid untuk menunaikan solat. Pengakuan Sayyidatina Aisyah ini menunjukkan bahawa keharmonian rumah tangga terbina melalui kerjasama, pengagihan peranan yang adil dan pengutamaan ibadah.